Korea kurang gemuk daripada Malaysia sedangkan mereka makan lagi banyak daripada kita. Daripada statistik, Jepun dan Korea makan protein haiwan hampir sama macam Malaysia. Malah Korea lagi tinggi tapi kadar obesiti mereka jauh lebih rendah. Malaysia 22.4% obesiti, Jepun 4.9% saja, Korea 6.7% saja. Jadi apa masalah dengan Malaysia ni? Sejak 1990, semua negara makin gemuk tapi Jepun unik sebab berjaya turunkan jumlah kalori walaupun ekonomi berkembang. Lagi menarik bila banding diet, rupanya gula jadi faktor paling kuat. Pengambilan gula di Malaysia lebih 2 kali ganda dan kaitannya dengan obesiti hampir sempurna. Maksudnya, makin tinggi ambil gula, makin tinggi risiko gemuk. Dalam masa sama, Jepun dan Korea makan banyak sayur. Makanan peram macam kimchi, tinggi serat buat mereka cepat kenyang dan kurang makan berlebihan walaupun kalori tinggi. Malaysia pula banyak ambil kalori dari makanan padat tenaga tapi rendah nutrisi. Jadi isu sebenar bukan masalah kita makan terlalu banyak tapi kita makan dengan cara yang salah. Pengajarannya mudah, kurangkan gula, tambah sayur dan pilih sumber makanan yang lebih berkualiti. Itu yang bezakan negara sihat dengan negara berisiko tinggi obesiti. Terima kasih kepada Auf Ali yang sediakan analisis data yang sangat membuka mata ini. Jemput kongsikan kepada yang lain.